Anak tak jahat, tapi dia tak dapat bimbingan yang cukup daripada ibu bapa. Kadang-kadang anak kita buat perangai bukan sebab dia nak buat perangai itu sendiri, tapi sebab dia tak tahu cara macam mana nak minta perhatian. Okey, macam contoh kan, anak menjerit, kita marah. Anak buat silap, kita hukum. Anak lambat faham, kita perli. Tengok orang tu, suka buat perbandingan. Lama-lama, anak jadi diam, tak percaya diri sendiri dan tak percaya kepada kita. Okey? Sebab tu kena banyak doa. Satu doa ni saya nak kongsikan dalam ni. Sebelum tu boleh tak save dan kongsi kepada pasangan masing-masing. Okey? Sebab tu kita kena banyakkan doa. Sebab tak ada siapa boleh ubah hati anak kecuali Allah. Okey? Doa dia macam mana? Ya Allah, bukakanlah hati anakku untuk belajar kebaikan, mencintai ilmu dan orang-orang soleh. Okey, yang ni semua ni ada dalam ibu saya. Saya dah sediakan satu package eksklusif untuk ibu bapa didik anak dari hati. Ada 100 doa. Sekarang ni tengah sale RM9. Kalau tekan link di bio saya dan pilih kotak nombor 2, itu tengah sale RM9. Okey, cepat dapatkan. Ada 100 doa khas untuk ibu bapa. Alright? Kalau nak yang combo, RM29 kotak yang pertama. Cepat dapatkan. Kalau dah, boleh komen dekat bawah ni. Alright? Boleh? Dapat sesuatu dekat sini. Saya Tuan Zo. Kami pengusaha Taska Tadika. Ramai deal dengan pelajar-pelajar. So, ini intipati yang mana saya boleh sampaikan. So, banyakkan doakan kepada anak kita sebelum dunia sempat ubah mereka. Okay?